Bayangkan, seorang pesakit measles boleh menjangkiti 12 ke 18 orang sihat yang lain. Measles adalah penyakit yang menakutkan bagi kanak-kanak dan sangat mudah tersebar. Dan sejarah Malaysia membuktikan sekiranya kita leka, wabak besar akan kembali. Tahukah anda, kes demam campak ataupun measles di Malaysia pernah melonjak sebelum ini. Tapi pada tahun 2004, imunisasi tambahan kepada kanak-kanak telah diberikan. Hasilnya menakjubkan, daripada kes ribuan telah turun kepada ratusan sahaja. Kita hampir menang. Tapi masa pandemik COVID 2019, ramai kanak-kanak terlepas imunisasi. Ini menyebabkan herd immunity kita semakin lama semakin berkurang. Dan akhirnya pada tahun 2023 dan 2024, kes campak kembali meningkat. Tahun ini, 2025, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program MRSIA, program imunisasi tambahan measles dan rubella. Tujuannya untuk menutup jurang imuniti, meningkatkan antibodi dan melindungi anak anda. Sekiranya program tahun 2004 berjaya, MRSIA 2025 boleh menjadi titik perubahan buat kita semua sekiranya kita ambil peluang. Jadi apa lagi ibu bapa? Sekiranya anda mempunyai anak yang berusia 6 bulan sehingga 59 bulan, dapatkan temu janji anda di klinik kesihatan yang berdekatan ataupun menerusi aplikasi MySejahtera. Hentikan campak, lindungi anak anda.